ke sebenarnya pakai toner? Ini antara soalan yang paling ramai orang tanya bila baru nak mula jaga kulit. Ada yang kata toner tu penting, ada juga yang kata tak perlu langsung. Jadi mana satu yang betul? Dalam video kali ini, saya akan jelaskan fungsi sebenar toner, cara pakai yang betul dan bila anda patut gunakannya supaya rutin skincare anda lebih berkesan. Tonton sampai habis. Let's glow together. Adakah toner penting dalam rutin skincare? Ramai orang masih keliru sebab dulu toner selalu dikaitkan sebagai produk wajib lepas cuci muka. Tapi hakikatnya, toner sekarang dah jauh berbeza daripada dulu. Sebenarnya toner ada dua kategori utama, iaitu exfoliating toner dan hydrating toner. Dan fungsi kedua-dua toner ni sangat berbeza. Kalau anda guna exfoliating toner, biasanya ia mengandungi bahan aktif seperti AHA, BHA atau PHA. Tujuannya adalah untuk bantu buang sel kulit mati dengan lebih lembut supaya tekstur kulit jadi lebih licin dan produk lain menyerap dengan lebih mudah. Tapi jenis ini tak sesuai digunakan setiap hari ya, terutama kalau kulit anda sensitif. Manakala hydrating toner pula berfungsi untuk tambah kelembapan selepas anda cuci muka. Bila kulit cukup lembap, serum dan pelembap pun lebih mudah bekerja pada kulit anda dengan lebih efektif. Jadi adakah toner wajib? Untuk hydrating toner jawapannya tak semestinya. Lagi-lagi kalau kulit anda tak ada masalah sangat ya. Tapi kalau kulit anda mudah kering, rasa tegang lepas cuci muka atau cepat kusam, hydrating toner boleh jadi tambahan yang sangat membantu. Bilakah waktu yang sesuai nak pakai toner? Waktu terbaik bergantung pada jenis toner yang anda nak gunalah. Untuk hydrating toner nak pakai 2 kali sehari, waktu pagi, waktu malam lepas cuci muka pun tak jadi masalah. Ia membantu kekalkan kelembapan kulit dan elakkan rasa kering ataupun tegang. Tapi untuk exfoliating toner cukup 1 maksimum 3 kali lah dalam seminggu, bergantung kepada kekuatan bahan aktif dan toleransi kulit anda sendiri. Kalau terlalu kerap, kulit boleh jadi kering, mengelupas atau merengsa. Kalau anda baru nak mula guna exfoliating toner, saya sarankan mulakan pada waktu malam. Ini kerana waktu malam kulit berada dalam fasa pemulihan dan bahan aktif bekerja dengan lebih efektif tanpa gangguan sinar UV. Satu lagi, jangan lupa pakai sunscreen keesokan harinya sebab kulit akan jadi lebih sensitif selepas anda exfoliate pada sebelah malamnya. Kalau dah pakai toner, perlu ke pakai serum lagi? Soalan ini pun bagus sebab ramai masih keliru antara toner dengan serum. Sebenarnya kedua-dua fungsinya tak sama. Ya, toner berperanan untuk menyediakan kulit, prep kulit, terutama hydrating toner maksudnya bantu kulit anda bersedia untuk pakai produk yang selepasnya itu. Ya, ia bantu seimbangkan pH kulit, tambahkan kelembapan supaya produk seterusnya lebih mudah diserap. Serum pula berfungsi sebagai bahan ataupun produk rawatan utama sebab ia ada bahan aktif dengan kepekatan yang lebih tinggi. Jadi fokus untuk masalah seperti jeragat, jerawat atau garis halus. Jadi kalau bajet anda terhad, perlu pilih satu, saya sarankan pilih serum. Tapi kalau anda bajet ada untuk kedua-duanya, pakai dua-dua tak ada masalah. Apa cara pakai toner dengan betul? Ini pun masih ramai lagi yang keliru. Lagi-lagi bila tengok orang pakai toner dengan cara berbeza. Sebab bila kita tengok video kan, ada yang pakai kapas, ada yang terus tuang kat tangan. Dua-dua betul, cuma fungsinya tak sama, sedikit tak sama. Kalau anda guna kapas, tujuannya untuk bantu buang sisa kotoran halus yang mungkin masih tertinggal selepas cuci muka. Sebab kekotoran tu lekat kat kapas tu. Ya, terutama kalau anda jenis yang pakai makeup atau sunscreen yang tebal. Teknik ini lebih sesuai untuk kulit berminyak biasanya atau kulit kombinasi sebab membantu kulit tu rasa lebih bersih dan segar. Tapi ingat jangan gosok terlalu kuat. Kalau anda guna tangan, tujuannya untuk melembapkan kulit. Anda boleh tuang sedikit di tapak tangan toner yang hydrating tu, kemudian tepuk-tepuk lembut pada wajah dan biarkan meresap perlahan-lahan. Teknik ini lebih sesuai untuk kulit yang kering dan sensitif kerana ia lembut. Tap-tap tu lembut tau, tak ada bergeser sangat.
Kesimpulannya, toner bukan kategori produk wajib untuk semua orang, tapi ia boleh jadi produk tambahan yang sangat membantu kalau anda tahu fungsi, bahan di dalamnya dan cara guna yang betul. Kalau kulit anda jenis kering, toner boleh bantu kulit untuk beri kelembapan tambahan dan nampak lebih berseri bila kulit itu lembap. Kalau kulit anda jenis berminyak dan kerap tersumbat, exfoliating toner boleh bantu seimbangkan semula keadaan kulit anda. Sekarang saya nak tahu anda sendiri jenis yang pakai toner ataupun tak suka pakai toner. Kongsikan pengalaman anda di ruang komen, dan kalau anda ada topik lain lagi yang nak saya bincangkan dalam segmen 5 Minute Skin Talk seterusnya, tinggalkan juga dalam komen di bawah. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.